Hai, selamat datang ke YouTube channel saya, AI Mak Khan. Pergi ke kedai, berjumpa dengan Mara. Mak Khan yang mana? Mak Khan yang Aura. Alright guys, so hari ni, malam ni saya ada nak buat konten. Seperti korang tahu, saya kan sekarang bila solo ni saya akan main banyak prank kan. So malam ni, sekian lama orang tak buat konten ni, saya akan buat dekat wanita yang saya akan sembuh sticky ass. Sticky ass ni saya akan sembuh dekat atas kepala tu, sanggul wanita. Saya akan pergi spray, lepas tu macam acah-acah bau. Weh, busuk je bau tai lah sanggul kau. Tapi ni bukannya sticky ass betul-betul. Yang ni hanyalah air je, air kosong je wanginya. Macam tu. Kena spek aku siap. Cakap luar tu. So, ni hanyalah fake. Tapi yang real ada dalam bag. Tapi yang tu nanti saya akan buat lagi. Nanti saya akan buat konten untuk next konten nanti. So ni kita akan pergi ke setiap wanita and kita akan sembul dia punya sanggul. Kita macam acah-acah lah. Aku ada satu perfume ni. Aku ada buat satu perfume. Lepas tu kita try sembuh. Lepas tu kita tunjuklah sticky ass ni bau tahi. Sticky ass. Stinky ni bukan busuk. Sticky ass ni jubur busuk. So jom kita pergi ke masa yang pertama. Let's go. So Ihin, kita bersama Ihin. Kita dapat Rina. Krista Rina lah. Kita dapat Rina dah. Boleh? Nak panggil dia ke sana ke apa? Kita edit ke sana. Okay. Rina busy ke? Rina ikut mak jap. Tak boleh kedua orang. Kenapa dia? Rina tu masih kat muka dia. Ingatkan muka Rina tadi. Weh, spek hitam ke? Kayak gini. Binatang apa pula kali ni? Tak ada binatang. So, kita bersama dengan Rina. Ya, hello. Rina spek hitam, weh. Aura. Nampak tak tu? Nampak? Ya ke? Sebab dia tak nak tengok ke handsome. Okay Rina. Okay. So, kita bersama dengan Rina kat sini. First thing first lah, nak tanya lah apa perfume yang Rina selalu pakai? Dior. Dior? Ya, kau jangan pegang aku lah, Ini pegang. Dia guna ni lah. Tak boleh pegang, ni kanda punya. Kanda tolong Rina. Apa Rina? Kanda dekat. Ni anak rumah anak yatim. Mau ada kata kanda tak ada, mak akan jadi ganti kanda. Ganti kanda. Bestnya. Sebab mak kan adik dia. Tak boleh. Okay, so apa ni? Perfume dia. Okay, so memandangkan Rina pakai perfume dia. Sebab sini perfume tu. Ini satu perfume ni. Ini produk kita orang. Bawa tai. Mana ada? Bangun dulu. Cuba bangun. Okay, macam ni lah. Ihin spray. Tak payah. Biar dia bawa mana-mana. Sumpah dia minum mak wah ni wangi. Wangi. Ya, sini lah dia. Kita nak promote. Sumpah dia minum mak wah. Mana ada gila? Bawa tai kan? Tak ada. Aku tak. Ha. Ada tu. So ini perisa strawberry, kita akan jual kat beg kuning. So Rina kena rasa. Cuba tak letak kat sini ke? Sumpah tak ada apa lah. Dengar je lah. Sikit je. Sikit. Wangi tak? Wangi. Tapi mak ada satu lagi perfume yang wangi. Ini. Yang ni perisa apa? Kena kat sanggu dia. Sticky S. Kalau bawa tai aku tak ada lah. Dia tarik ni sikit. Buat. Rina, sanggu Rina pun tahi. Rina. Dia. Bawa apa ni? Bau tahi ni. Tak suka lah mak ni. Sanggu Rina tu. Tadi. Habis dah lepas ni kanda tak nak dah kat Rina. Rina bau sanggu tahi. Asal pula? Tak nak! Rina. Tak busuk pun. Rina. Apa ni? Sanggul Rina pun tahi. Tak. Tak busuk kat sini. Mak janganlah. Bau apa? Macam orang lelaki. Sumpah. Busuk kan. Ya. Tak ada apa. Sumpah. Sini biar dia pegang. Hidup kata sumbak tu. Kau sabar kat atas. Ini dekat kepala. Kenapa sebab kepala? Tak ada bau Dia lah. kat sini tak? Dia dari sini korang sikit.
Memadakan Rina dah kena. So kita pergi ke orang seterusnya pula. Let's go. So kita pergi kat Najla pula. Najla. Najla buat apa? Mana je dah? Ya ke? Najla ikut mak sekejap. Ya, ikut mak sekejap. Nak ikut tu tak? Tak ada. Share. Kamu buka share. Kenapa aku? Sampai. Kenapa aku? Nanya seorang. Ya, Najla seorang je. Habis Najla. Ya, habislah Najla. Mani Najla. Kat sini Najla, sini Najla. Nanti Okay. dia suka weh, Najla suka weh. Okay. Oh, Assalamualaikum. I'm scared. So kita ada Najla kat sini. Sikit Najla. Yeah. First thing first lah kan. First thing first. Mak nak cakap kat Najla ni. Bagi je mat. Boleh ke? Cepatlah sikit aja. Depan sikit. Jerit-jerit tadi. Tak ada apa. Okay. Kita orang nak buat ni. Aduh banyak iklan pula. Aduh baru nak cakap dia tak jadi cakap ah. Bagi mat. Boleh ke? Boleh. Okey lah Najla. Memandangkan Najla kan pun masuk kan. Betul? Mak nak bagi tahu something ni. Mak nak tanya. What is that? Tak ada. Bukan Najla. Tadi sikit je. Tak ni bukan Rina, ni bukan Najla pula Sikit je. Bukan Najla ke tadi? Tak sikit. Kenapa you bukan Najla? Nak minggu dah ni lah. Okay. Apa hingga pegang Najla? Tak mak nak tanya Najla kan. Najla pakai perfume apa dekat office? Najla pakai Sebab kita perfume orang apa? kan, kita orang bau macam pelik lah kat Najla ni. Lagi-lagi sanggup Najla tu. Hey, wangi okay? Najla pakai perfume apa? Spill lah. Perfume ni Najla tak tahu dia tak ada brand. Saya ada pergi Tamarin hari tu. Kemarin lah pergi Tamarin. Lepas tu ada akak tu dia ada akak tu dia tiba-tiba datang kat Najla. Dia offer perfume free. Oh, free. So sekarang Najla pakai perfume yang akak bagi tu. Pakai tak tahu, lupa perfume brand free apa. sample lah ni. Tapi wangi tau. Inilah. Tapi tak ada brand lah. Tak ada brand. So memandangkan Najla kata perfume Najla tak ada brand kan. Ihin tu je Ihin. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita orang nak jual produk untuk bagi orang rasa. Oh. Baru pada Ihin dengan Mak kan. Sumpah lah. Ya. Kita orang tengah promote ni. Kita orang kan solo kan. Spray kat Najla kan. Anak tangan. Okay. Cuba wangi tak? Oh my god. Ada macam main sikit kan. Wanginya. Tak sembuh kat ni. Dia punya ni tak. Oh. Sekarang dah Wangi. lah. Wangi lah. Ni si Aiman suka. Betul suka. Sedap baunya. Sedap. Ni bau lelaki perempuan Kau tak lagi pakai. ni proses. Kalau yang perempuan ni, yang mak punya ni. Yang mak punya Mana? ada kat sini. Sticky S. Yang ni Oh untuk version my perempuan. god. Takut sticky S? Tahu. Apa tu? Stinky S tu bukan Najla. Bau tarik lah sanggup Najla. Najla. busuk. Makan super busuk. No. Mana bang? Bau tarik weh. Sampai ke sini weh. Bau tarik ya? Ya. Sumpah lah. Lebih kurang lah sebelumnya sekarang. Najla. Tapi lah saya makan. Ada satu lagi. Ini yang pure lagi. Ni versi coklat, ni versi apa? Ah. Hazelnut. Tak bau tak? Makan janganlah makan busuk semua busuk. Aduh. Tapi sumpah lah perfume tu ish dengan mak kamu punya. Ketak. Yang ni pun kita orang punya. Untuk perempuan punya. Makan busuk. Kenapa nak spray busuk-busuk ke orang ni? Kenapa? Sanggup tu bau tarik. Kenapa bau tarik? Kenapa semua lagi bau tarik? Menambah perisa. No! Oh my god. Ya ke? Dia nak Cuba yang ni. Dia nak lagi mat. Yang ni pun yang Tak nak bau kat sini. ni spray lah spray. Tangan. Nak. Please don't be. Macam betul. So Najla dah kena. Kita pergi ke, nak pergi siapa pula? So kita pergi ke orang yang seterusnya pula. Let's go. Semua memandangkan dia macam duk gelak-gelak dengan share kan. Kita pergi kat share pula ni. Share sini jap. Sini jap. Dia tak nak aku. Share cepatlah. Sini ikut je. Kita sama-sama share. Di sini share pakai.
Dah tolonglah jangan main. Apa ni ah? Okay, Chef. Memandangkan share kan. Kita orang nak tanya share. Okey. Sepanjang share duduk kat office AI ni kan. Share selalu pakai perfume apa Mat tak tahu kan? Tahu. Perfume. Tak ambil tahu pula. Perfume. Perfume. Banyak saya campur-campur. Ya ke? Mostly yang selalu pakai? Saya pakai paling mahal. Saya pakai Bath and Body Works je. Oh, body work biasa je. je. Tapi bau macam YSL lah. Mana tahu ni? Tak tahu. Tak tahu. Menembak je. Tapi kan, memandangkan share pakai Bath and Body Works. Ya. Yes. Kita orang akan bagi satu sampel Okey. iaitu perfume daripada kita orang. Yes. Jom tak Dia depan sikit, dia depan sikit. Wow. Ini adalah produk ini dengan mat versus strawberry. Boleh check bau dia. Ha. Tak nak tangan. Tengok. Bagi dia. Kan Cantik yang tak? punya ni. Tak ada lah, kita orang punya. Oh, korang punya. Cantik, Cantik. So kita akan spray dulu. Weh. Solo dah ada dulu. Mau. Bau. Banyak the men's yang. Tapi ni untuk lelaki, yang untuk perempuan kita orang cuba lagi, kita tengah cuba kita ada rasa. Oh, ada Tapi lelaki kalau perempuan punya. sembuh, kalau Ihin sembuh kat dia punya sanggur kan, dia bau dia lagi kuat. Sebab sanggur share macam besar je. Kenapa sanggup laku Tapi pula? tak payah yang tu lah. Mak rasa tak payah lah. Mak yang, kalau yang mat ni yang ni for man. Kalau mat for woman. Formal. Dia macam unisex je, perempuan pun boleh. Tak, ini memang untuk lelaki je. Okey. Okay, so dia untuk perempuan. Pasal mak spray kat sini Jangan. Apa? Tengok dulu. Tak apalah mak spray kat sini. Sumpah. Okay. Siap lah. Apalah mak spray dulu, nanti bau lah. Tak nak bau dulu. Tak spray lagi. Tak nak. Alamak. Nak tahu ni sikit kan. Bau gila sanggup laku. Weh, bau tarik weh sanggur dia. Weh, bau tarik weh sanggur dia. Weh. Tak bau pun. Jangan. Tak bau pun. Tak bau. Ada satu Rasa lagi. dia tak cukup lagi kan? Tak cukup. Yang paling padu sikit kan? Okay, bagi padu-padu sikit kan. Oi. Jangan. Untuk perempuan ni. Ha. Jadi kalau share nak letak kat sini pun okey tak? Kat sini. Tak nak. Apa ni? Ni. Kenapa dia tadi stinky? Apa dia? Kenapa stinky? Sebab ni lah bau ni je. Tak tangan, tak tangan. Tak tangan. Sudah jangan ah. Apa? Betul lah nak bagi try ni. Satu yang stinky je. Bau gila. Bau gila. Mat. Busuk. Tak ada nak cuci. Share bau tarik ni. Busuk. Mat. Stop. Share. Buka. Tolong. Share. Share bau sanggup tarik kat ni. Toxic bomb. Oh, tai. Tolong. Tak nak cuci gila. Dia melekat bau dia. Busuk. Yang ni susah lah sebab dia orang boleh bangun. Tak apalah, buat je lah. So guys, share dah kena. Siapa kena Share, Najla, Rina dah kena. So kita pergi ke orang yang seterusnya pula. Siapa? Fael. Okay, so kita pergi kat Fael pula. Let's go. Fael kah di sini? Okay, Fael duduk tengah Fael. Apa ni? Duduk tengah. Jangan. Duduk tengah Fael. Jangan. Apa prank kan ni? Tak ada lah. Bila. Kau duduk tengah, kau duduk tengah. Okay, so memandangkan kita ada Fael kah di sini. Duduk sini gila. Di sini. Kau fikir aku percaya dengan ini tertutup? Apa nak bising dia orang? Oh, bohong juga. Okay. Dah tutup. Okay, Fael. Memandangkan kau dekat sini kan. So kita orang nak interview lah kau. Okay, apa? Sepanjang kau duduk kat office ni kan, kau pakai perfume apa? Campur-campur. Lah. Campur-campur. Campur-campur. Yang mostly kau pakai? Mostly aku pakai yang buat biasa-biasa je lah. Prada. Prada. So memandangkan dia pakai Prada, weh, apa tak ada apa?
Super gila dia. Okay. Memandangkan dia pakai Prada. So Him, tunjuk Him kita punya produk baru. Kamu buat skill produk kah? So Him ada collab. Alhamdulillah. Saya pun dah. Cepat lah. Orang ni Princess Strawberry. Perotak kau strawberry. Siapa dia? Strawberry tu. Tengok. Apa nama Despacito macam bahasa Despacito je tu. Betul. Dekat situ lah. Tapi sebenarnya dengan aku sensitif. Aku senang pening. Okay. Tengok betul. Tapi kat aku nak kau bangun lah, kau bangun. Oh, kita letak dalam kamu dah sediakan kertas kan macam tu. Betul tu kertas. Boleh aku hidup di kertas. Coba tengok betul. Okey. Apa tu? Okey. Pegang. Atau ada Pak Karan-karan? Tak ada. Anjing! Bukan buat dia kat situ. Astaghfirullah. Sudahlah. Perfume kan ni? Perfume siapa ni? Siapa punya? Kau kah? Kita orang punya. Wih, golep. Apa nama perfume tu? Perfume Nurmat X Yahin. Ya, Yahin. Sedapnya. Sedap. Strawberry. Tapi sedap. itu man punya version. Ini man punya Oh, version sedap. lah. Kalau woman punya version ada dengan aku. Oh, mana? Ni, aku punya. Tapi ni kalau spray kat sanggu-sanggu sedap lah. Macam body mist macam tu. Hemis macam tu. Tapi aku nak pakai dulu ya. Kenapa? Nanti apa bagus nak pakai perfume nanti bercampur. Ni perfume nama aku. Okey. Ayo. Ni, perfume kita orang. Sticky S. Oh, sticky ash. Siap spray. Apa spray sini lah. Yang ni untuk sampel ni ada satu lagi. Berapa? Banyak juga. Sabarlah. Sampel. Ni lah, ini kalau... Apa yang murah betul packaging ni? Alah, biasalah. Starting kan. Pasti kok orang Oh. Oh, dia ada bau. Bukan ni tak sesuai untuk kertas, hasil untuk kain okey lah. Untuk sanggul. Tak ada bau kan? Ya ke? Cuba tangan. Tak ada bau. Ai. Tak ada bau. Bukan untuk sanggul. Nak mau disanggul. Nanti busuk. Aku dah pakai perfume. Bau tak? Sumpah tak? Mesti ada ke bau? Ni sebab campur dengan perfume tadi. Oh. Tengoklah. Tapi siapa letak sini? Sama je. Bapak tadi. Ni. Tapi aku dah pakai perfume tadi di sini. Dah, tak sikit. Yeay! Oh, sedapnya. Oh, sedap. Sedap. Ini sedap. So yang ni untuk perempuan punya version. Bagus. Tapi bagus lah kau keluarkan yang strong begini. Ya. Tak serang sangat. Oh, Okey lah. sedap. Dia natural. Sumpah. Sumpah. Dia bawa natural. Kalau ni kotak dia, Apa kamu ni? Betul lah, biji kotak. Taiknya ni. Kita ada diri rasa ke apa? Kenapa tak bau pun? Hidung kamu belum ke? Tak bau pun. Sebab benda tu dah expired. Bau gila. Bau sikit saja. Oh, bau sikit. Hidung dia tu. Hidung dia tu. Sedap dia cakap. Untuk buat maybe don't the problem kot. Sebab dia tak bau sangat and dia tak tahu yang ni macam apa sticky S. Masuk dia. Dia tak tahu masuk dia kot. And dia tak tahu yang geng-geng ni pernah buat dulu. So tak apa, kita pergi ke orang yang seterusnya pula. Okay, let's go. Nah, ikat aku nak. Ikat aku. Buat orang. Sini. So kita ada Una kat sini. Okay, sini. Tak dah stand dulu. Cakap sambil. Tak apalah, duduk situ. So kita ada Una di sini, Una Low. Mula tengok. Percaya mana kali dulu orang? Apa? Alah. So kita ada Una. Okey. Okay, so memandangkan kita ada Una. Okay. Okay lah Nat. Aku nak tanya lah. Soalan tanya je. Aku nak tanya, pakai perfume apa Kan selalu datang office kan. Sebab aku selalu bau tau. Mu punya sanggung, mu punya perfume. Pakai perfume apa selalu? Kenapa ni? Tiba-tiba nak tanya perfume ni. Sama kita ni dah berkawan dah dekat 2 tahun dah aku masuk sini. Dah 2 tahun dah. Baru hari ni baru nak tanya aku pakai Alih perfume lah, apa. hari ni baru aku baru notice.
Kau punya bau. Sebelum ni tak ada bau. Pakai Yaya. Kenapa? Yaya. Oh ya, Pak ya. Ya, ya. Ha. Aku nama Yaya. Oh, Yasha Hai! Apa menak dia? Oh, kenapa takut tu? Tak takut. Kenapa nak bagi tahu? Saja je. Dia Kita kan dua je lah tahu. Cepatlah. Mengadakan aku dengan Ihin solo kan. Okey. And kita orang pun perlulah kena ada backup plan apa semua. Betul. So, aku dengan Ihin dah memutuskan membuatkan satu projek iaitu Projek kita apa? orang keluarkan perfume. Tunjuk sikit perfume kita. Oh, tu perfume apa tu? Cium, cium. Alah. Cuma yang ni belum render lagi. Ni Perisa Glam orang panggil. Perisa. Perisa Glam. Ya. Okey. Cuba bangun. So ni untuk men. Kalau korang mana dapat, Okay. boleh tekan kat beg kuning sekarang. Betul. Kata R&D lagi. Kenapa beg kuning pula? Ni sampel. Kacik berapa? Ni sampel. Okay. Tapi macam pernah tengok lah. Perempuan juga. Tapi macam pernah tengok lah perfume ni. Ya ke? Siapa makan? Tak, macam pernah tengok dekat beg kuning. Tak, ini kita orang. Mana ada ni kita orang punya ni sampel. Nanti botol dia lain. Faham Tapi baru tak? bersih lagi. So kita orang glam. Okay. Nak tahu tak kenapa glam? Kenapa glam? Tak glam Kalau nak tahu, tunggu next content. So ni pula. untuk man kan. Dah cakap kan untuk man. Kalau untuk woman, ada dengan aku. Cubalah sembuh nanti sembuh kat orang dia dia. Tak payahlah dia semua kat aku. Okay. Oh, nanti hilang bau dia. Ini untuk woman. Kenapa woman? Macam tu. Sampel, free sampel kan. Ni untuk duduk. Nak spray mana? Spray sini lah. Mana ada orang spray terus? Okay, spray dah. Abang lah. Kenapa spray sample dia Ada macam satu, ni? Mat. Kenapa yang tu elok dia punya botol dia? Kenapa yang tu tak elok? Biasalah starting ni sampel juga. Kan sedap kan? Ini sedap sikit. Ha. Kenapa dia spray? Kenapa spray atas kepala aku? Tak tahu tak? Sedap bau. Sedap tak bodoh? Sanggup kau pasang tu. Hamba elok sikit. Tak apa-apa pun. Okay, sedap tak? Stinky ass. Ni bau macam juga hang je ni. Ya. Oh, bau sanggup dia. Oh. Ui, Dia bila melembut bau macam bau macam haram lah. sanggup dah. Sanggup dah. Lama. Sanggup. Busuk. Makan tak. Busuk lah aku. Ayah mau. Bagi tak mahang. Mana sini lah. Tak nak. Busuk. Tak mau. Padahal tak bau. Di Jova. Dalam botol hitam pun tak ada bau pun kan. Belum. Bodoh. Perfume. Ini macam bau inus kan? Kahak pula. Sedap lah bau. Ini sedap lah. Bau tahi. Itu boleh bodoh ngakak. Okay, Hin. Tunjukin. Api kan? Hari ni Ihin dengan Mat manjakan kita orang solo. Tapi ni berkolaborasi kita orang pertama. Kita akan keluarkan satu produk, iaitu produk minyak wangi. Yeah, perfume. That looks good. Yeah, that's good. Korang dua dah ada nama ke? Dah tu, Glenn. Bukan. Korang kan macam selalu buat konten berdua kan? Mahin. Mahin. Oh, mahin. So ni Perisa strawberry. Tapi ni untuk lelaki. Can I smell it? You can smell it. You can smell lah. You want to smell it? It's good. It's good. Yeah, you can spray right Yeah, I now. want. You can spray Spray. Aku tengah siapa ni? Hah? Sabarlah. Yeah, it is.
Yang kedua. Wangi lah. Asal bau lah. Wangi. Tapi kan, Aisyah, itu untuk laki. Untuk laki. Ya. Apa wangi? Kalau untuk perempuan yang ni. Cepat bang, sampai. Kat mana nak bau? Tu brand botol apa? Sticky S. Mana? Mana bau kentut? Tu sanggup kau bawa ketut kita. Ay, janganlah sebut kat aku. Sanggup ketut. Sanggup tahi. Ih, bau tahi. Ih, sanggup dia bau tahi lah weh. Bau kena bau tempat aku. Boleh bau, aku tak boleh bau kat situ. Aisyah Ay. rasanya busuk lagi kentut Aisyah. Mana? Cepat bunuh. Salah. Sorry. Dah. Okey, try yang ni. Tak tangan. Dah banyaknya. Bau apa ni? Alamak, Rina pun bawa tahi lah. Dia bawa tahi ke? Bukan Rina. Kau pegang aku tadi. Macam mana? Rina buat. Aku. Buat weh, tapi kalau dah. Sudah. Nak tercampur tu dong. Nak bang? Asal gila kepala aku. Tu yang tu. Mana bukan yang ni? Tak lah. Oh. Tak nak. Tolong. Tak nak. Okay nak? Kenapa? Kita orang nak interview je. Untuk kawan Aina, kita orang ada nak buat keluar satu produk, iaitu produk minyak wangi iRif. Sairif. Kita orang nak collab dengan iRif. Semalam JTT kan, hari ni kita apa ni? Marihin. Mari kau dengan Airi. So kita nak tahu apa favourite Aina punya perfume. Macam bau-bau telur. Bau telur. Okey, ngam. Ngam lah dia suka bau telur. Tak, dia suka bau-bau buah, bau manis-manis. Oh, yang buah pun ada ni. Macam tu boleh ambil mix berry lah dekat beg kuning kat bawah Kita voucher. Orang dalam kiraan 5. 2, 1. So, produk apa kita nak keluarkan? Okey. Produk apa? Sekali terus. Terus. Produk apa yang kita keluarkan? Produk. Aku yang terkejut. Ini perfume. Wangi daripada Mahin. Ya, Mahal Tapi tak? nama Glam. Oh mak, usah nak kena spray ni. spray lah sembuh. Oh, tu spray. Okey. Okay, Sedap. Sedap. Bau berries-berries tak ke bau Tak, dia telur bau ke? bunga-bunga Paris. So ini untuk keluaran untuk lelaki dan kita ada keluaran untuk perempuan juga. Kalau untuk ush. Oh, kalau untuk perempuan yang ni lah. Okey. Ini mixed berries. Tapi Yogurt. susah untuk kat tudung tu kan? Betul, macam kat Sanggo kan. Pasal sanggup bau masam ah? Bau masam, Sanggo Aina Aina tak masam. Tak sebab Aina tak sanggup. Mesti okey. Stalking. Okey. So ni untuk Tak sekali Sanggo. spray sini macam mana nak bau? Ni ini nama dia. Sticking S. Sticking ni busuk. Tak S cukup ni. kan? Tak cukup kan? Dia nak lagi Mat? Nak lagi? Boleh? Dia nak mau. Kol. Kejap salah masuk aku tak pernah. Mat, sekarang Mat rasa minyak wangi kita hari ni bau apa? Okey tak? Hah? Tapi ada satu lagi. Yang ni. Bau dia familiar lah. Ni terbaik tangan tu. Betul-betul dia ke ni? Tak. Tak, tapi sedap. Sedap dah bau. Sedap, okey. Aku dah rasa tadi. Betul-betul dia ke? Tak. Dah, okey lah. Okey kan? Dah. Bau tak? Dah tu kenapa tak bau? Bau perfume. Cuba. Ada taekwondo so. Go. Ha. Ho! Bom.
Okay, jom. Apa benda ni? Aku tak suka bau tahi, aku suka wangi. Mat! Tangan! Tak, tahi tu bau macam mana? Aku nak kena tahu dulu jenis-jenis tahi tu macam mana. Cirit Yang ke? tai yang Pejal macam ke? dalam longkang tu. Dan longkang? Cuba lah longkang. Tai kucing? Ya, tai kucing. Weh, tai kucing jangan weh, bau gampang. Dah sikit. Dah mat, sumpah bau gampang sumpah. Sumpah ke bau? Bau. Ha. Bau apa siut? Weh. Ai, bodoh. Lagi Syar. Lagi balas dia tadi. Aura bau longkang tak apa sumpah. Tunggu aku beli satu lagi. Sumpah kau tahu ni bau cirit kau tahu bau cirit. Ya, bodoh. Okeylah. So, kita orang nak outro dah. Ni penting kau. Ya. Ya, man. Salam. So, Itu bau tangan. Ada ni misai sikit. oh, Sejak kat muka aku sial. Aduh, lepas ni muka aku macam tai. Lepas ni Aina tak nak dah muka aku. Aina apa kena tahi tadi? Kalau Rif bau. Aina apa macam tai tadi? Aina tengok. Aina cakap tai Aina. Tahi apa bau? Bau tai tu cikut. Dikut. Kesan boleh dah. Memang Aina. Ni kat belakang dia. Aina tahu tak sekarang kita Aina tahu tak? Aina tahu tak sekarang kita dua-dua dah bau tai. So kita partnership tai. Jom. Bila ada tahi. Aina jadi tai keras, Rif jadi tai cirit. Nak? Kau nak tai cirit ambil? Aina. Sebab tak cirit cair. Sebab aku dah cair dekat kau. Okey, dalam gerakan 2, 1, buka beg kuning sekarang. Kau dapat berapa diri orang sekarang? Berapa kali dia? 10 sen. Like siapa dapat? Ini memang harga yang murah-murah gila-gila punya Ihin belanja korang dengan Mat. So itu saja konten untuk kali ni. Yeah, man. So guys, konten. are you ready? So, Maybe sekarang ni konten tai, maybe akan datang konten kencing lah. so guys, saya rasa sampai di sini saja konten saya pada kali ini. So, saya ingin minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tergurus hati korang semua. Ini is for Fun. for content. Hope So, korang dia pun enjoy. tak bangun sangat pun. Dia orang je over macam tu. Bau sikit je. Dia ada bau juga. Bau. Dia bau sikit je. Hanya. Sebab dia expired. Expired bulan 1 hari tu. 12 bulan 1. So, sebab tu jadi bau macam ni. So guys, Dia efek jadi batuk tu kita. ya. Tonsil. Aku rasa kita kena minta cuti tak, Ben? Esok dah cuti lah. Oh, esok kerja. Esok kerja sekejap. Okay. Ya. So guys, So itu saja sampai di sini aja. konten kita kali ni. Kita jumpa lagi. Kata pada lepas raya Maybe ataupun itu pun kalau rajin. buat konten terima kasih kepada Fans Air Team yang selalu edit kita orang dengan kentut dengan bau-bau tai. segampang. So, kita tutup. Jangan lupa like dan subscribe. follow and share. Kita jumpa korang. Di next konten akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.